Oh, pecah rekod, pecah rekod. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Halo, Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama lagi Mang Kumpau. Selamat tahun baru 2026. So, tahun ni pula. Hari ni kita turun kayak. Setelah beberapa minggu lepas aku turun untuk event. Kali ni kita turun satu hantai . So hari ni ada lebih kurang 5 biji kayak turun oleh orang yang sama jugalah. So target hari ni renew lesen 2026. Siakap, kerapu, jenahak, apa-apa sajalah yang boleh renew. Okay, so macam biasa geng, setup kayak MGM2, setup macam daripada Seahawk, tim Seahawk. Okay, so tanpa lengahkan masa, let's go, kita terus ke spot. Semoga ada rezeki hari ni, insyaAllah, amin. Okey geng, untuk hampa yang nak main dekat bang pecah ni, terutama yang berkayak, hampa boleh gunakan teknik casting dan juga teknik drifting. Macam sekarang yang aku tengah buat ni, teknik drifting. So hampa just mainkan umpan udang itu dekat atas spot yang dikenal pasti. InsyaAllah kalau ada pasti akan dapat sambaran. Atas rumah dah. Atas rumah dia ni, come on. Kita main drift dulu. Structure bawah ni cantik. Okey, macam sekarang aku gunakan teknik casting pula. Jadi macam apa boleh nampak, okey, cara untuk jerk tu macam biasa je, macam siapa-siapa yang pernah main dekat muara. Teknik dia sama sahaja, ataupun main kolam, teknik lebih kurang sahajalah. Kita baling and then kita jerk slow lah. Okey, tapi pastikanlah masa kita baling tu ala ke arah structure yang dikenal pasti. Okey, Ikan, alhamdulillah, first strike of the day. Strike geng, tapi dia makan masuk ke celah batu. First strike of the day, kerapu. Bis gerigi tadi aku. Kerapu. Alhamdulillah, strike yang kedua. Tak kasak-kasak, ada lah. Abang lauk orang kata. Kerapu manis. Oh, strike mana? Strike yang ketiga, kerapu.
Alhamdulillah. Okay, minta table size dia. Serat. Ada saiz. Alhamdulillah. Start yang keempat. Alhamdulillah. Semua kerapu manis hari ni. Okay, mantap. Kenapa? Nah, alhamdulillah. Ada juga manis-manis jenahak. Alhamdulillah. Soleh ukap ah. Aduh. Jenahak. Jenahak. Mantap. Okey, padu. Okey, mantap. Tengok structure dekat bawah tu. Cantik structure dia. Besar tak? Ush. Masuk batu ni, masuk batu. Masuk batu. Sat. Masuk batu. Masuk batu. Kita tarik ke bawah. Yang kita tarik ke bawah. Janganlah putus. Aduh. Janganlah putus. Biar aku keluar dulu. Dia nekan tadi. Keluar. Tarik ke bawah. Aduh. Kenapa ni? Aduh, sakit pinggang aku.
Lepaslah daripada batu tu. Tali mesti bergarai teruk ni. Tengok laju ni. Oi. Banyak laju. Banyak laju. Tolonglah Pak Chan. Tak tahu terbalik macam mana dah ni. Oh yo, ini memang tak ada can dah ni. Memang tak ada can lah. Macam ni punya belik dah. Bergarai dah tali. Ni tari 80 pound Seahawk. Harap bertahan lah dah. Macam boror ni. Salahnya dah tak terkeluar. Tak keluar lagi. Kalau dah keluar, gagah kau tarik. Keluar nak berbatu. Tolonglah bertahan. Depa pula jauh. Oh, lekat ni. Tengoklah. Keluar belakang. Lagi. Tak dengar. MK. Oh. Buron.
Wow, borong gengs. Bertahan dengan tali Seahawk 80 lb. Oh, pecah rekod. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Padu. Padu lah. Patutlah mencicit dia pergi. Padu. Padu. Padu ni rekod peribadi. Kau lah dia bagi. Badan pun mencicit. Dia ni betul-betul borok ni. Geng, padu. Tali Seahawk 80 lb. Leader perambut 80 juga kot rasanya. Alhamdulillah, syukur Allah. Hook pun Tanto series. Tahan juga. Tengok mulut dah macam mana. Aduh. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Tali dapat bertahan weh. Aku betul-betul mahal dengan tali yang bertahan. Syukur Alhamdulillah, Allah bagi rezeki hari ni. Aduh. Ni pun mojok tali 80 lah. Kalau tali 40 pada sapi lah. Betul ambung sak tu ya. Tali 80, rambut dah 80 ke 100 lah. Ni hari baru ni Magnus. Aduh. Jom aku nak tunjuk, nak bagi kat lah dia punya spot dah. Kita cari balik. Let's go. Lepas tu aku naik ya. Sekarang dah kat pukul 12. Nak kencing ni ya. Jom. Okay, Alhamdulillah geng. So itu saja trip untuk hari ni. Sorry lah tadi tak buat closing kat pantai ke apa. Busy sikit sebab tadi aku pinjam motor Jan, tapi kunci jatuh laut pasal kepak handle. So motor Jan problem sikit lah. Okay, tapi apa-apa pun Alhamdulillah rezeki hari ni dapat renew rekod peribadi kerapu. Aku dah timbang tadi berat dia 4.4 kilo. So syukur Alhamdulillah rezeki kan. Tadi ikan tu pun dah ada bayar Alhamdulillah. So ada gaji lah hari ni orang kata. Jadi macam biasalah geng kan, tadi aku pakai line daripada Seahawk. Tengok sole rasanya, Seahawk sole 80 lb 8 kali. Dan juga dia punya perambut pun 80 ataupun 100 lb lah. Seahawk Leader Noro 80 ataupun 100 lb. So dapat bertahan dengan baik lah. Okay, walaupun dia masuk ke batu, so dapat juga naikkan dia. Jadi mana minat ni, bolehlah check it out dia punya barang-barang ni kan. Okay. So itu saja untuk trip kali ni. Okay, so video aku pun aku dah tak fokus sangat pun untuk buat vlog yang kemas-kemas ke apa. Asalkan ada cukup lah. Okay, untuk tontonan di hari tua nanti lah orang kata kan. Dan juga untuk anak cucu. Okay. So jumpa lagi geng di video akan datang InsyaAllah. Assalamualaikum.